Okay, very simple saya jawapan. Saya namakan, okay, ini sebagai two line presentation. Okay, yang mana tadi Cik Afan cakap, you simpan 500 sebulan dekat bank dan juga tabung haji. Okay, so saya nak buat comparison. Okay, kalau amount yang sama, you simpan 500 sebulan dekat Prudential BSN Takaful Berhad. Okay, sini saya tunjuk tahun. Maksudnya dah berapa tahun Cik Zafran simpan. Dan sini saya buat comparison, ini bulan. Okay, now kita tengok. Cik Zafran dah simpan 500 sebulan berapa tahun? 5 tahun. Okay. So tahun pertama, you simpan 500 sebulan, kali dengan 12 bulan, you dah simpan 6,000. Okay. Tahun kedua, you dah simpan 5 tahun kan? Duit you ada 12,000 plus. Tahun yang ketiga, you ada 18,000 plus. Tahun yang keempat, duit you ada 24,000 plus. Dan tahun yang kelima, you dah simpan 5 tahun kan? Okay. You ada 30,000 plus. Okay, kita consider lah, kita andaikan Cik Afan tak pernah guna duit ni. Okay, tak pernah guna. Okay, ini memang you simpan untuk preparation untuk you punya future. In case apa-apa. Okay, nak renovate rumah ke, nak buat deposit beli rumah ke, deposit kereta ke. Okay, contoh But, what if, okay, something happen to you? Something happen to you, contohnya, you ditimpa risiko and then you perlukan instant cash 50,000. Contohnya. So, sekiranya terjadi macam ni, you perlu instant cash 50,000. Okay, soalan saya kat Cik Afan. Cik Afan sanggup tak pakai simpanan ni? Tak ada pilihan. Sanggup lah kan? So that, okay, you sanggup gunakan 30,000. Yang mana you dah menyimpan selama 5 tahun ni kan? So kat sini saving you dah habis. Okay, dah habis lah. Kosong lah. So now apa solution yang Cik Afan ada untuk dapatkan lagi 20,000? Sebab you perlukan 50,000 ni. Okay, so apa solution yang ada? Pinjam, parent, adik-beradik, saudara mara atau kawan-kawan. Okay, ini mungkin. Tapi persoalannya berapa yang diorang boleh bagi kita pun tak tahulah. Okay, ini contoh lah kan. Yang kedua. Okay, apa lagi option yang you ada Cik Afan? Okay, buat loan. Okay, buat loan dalam keadaan you sekarang berada di hospital, terlantar. Saya pun tak pastilah boleh ke you nak submit loan lagi, nak prepare dokumen kan. Tapi kita andaikan boleh lah. Okay, yang ketiga, apa lagi? Credit card. Mungkin you boleh swipe credit card. Okay, berapa you punya limit credit card? 5,000, 10,000, 20,000. Okay, so kita andaikan, okay, ini salah satu option ataupun solution yang Cik Afan ada. Dan last sekali, apa? Kalau masih lagi tak cukup, apa lagi option yang ada? Okay, kenalah buat crowd funding. Okay, minta kawan-kawan sekolah, kawan-kawan universiti, kawan-kawan taman buat crowdfunding. Okay, untuk cukupkan lagi 20,000 so that you settle duit yang you perlukan. So maksudnya kat sini, right, katakanlah 4 option ni boleh bagi you 20,000. Alhamdulillah. Okay, settle you punya 50,000. But bila you sakit, ada 2 kemungkinan. Sama ada you sihat macam sekarang, masih boleh bekerja semula dan you simpan balik you punya duit, bayar balik hutang-hutang yang you pinjam tadi, ataupun kemungkinan yang kedua, you dah tak sihat, you dah tak boleh bekerja. So that you loss of income. So masa tu pula, diorang ni pula minta bagi hutang. Mak pun nak pakai duit ni, kan? Boleh tak kau bayar? Mak faham kau tak sihat, tapi boleh tak bayar sikit? Pokoklah kau ada. Contoh. Alright? Bank pun dah call, credit card pun dah hantar statement, suruh bayar. So anda dah tak boleh bekerja ni, dah loss of income ni. So apa solution yang ada? Pening kepala, tak ada solution. Betul? Tak ada solution. So now, saya tunjuk. Tadi saya cerita tahun, ini saya cerita bulan. Okay, katakanlah bulan yang pertama, you simpan 500 sebulan. Bulan yang kedua, you simpan 500 sebulan. Bulan yang ketiga, you simpan 500 sebulan. Bulan yang keempat, you simpan 500 sebulan. So, baru 4 bulan, tadi 5 tahun. Baru 4 bulan you menyimpan dan you turut diuji macam ni yang you perlukan 50,000. So, macam mana you nak dapat solution? Lagilah tak cukup. Sebab apa? Kat sini baru ada simpanan 2,000 betul. Tapi kalau Cik Afan rasa tak cukup, itu silap. Sebab apa? Sekiranya Cik Afan perlukan 50,000, Prudential BSN Takaful akan bagi Cik Afan 50,000 dan settle you punya cost. Ini bukan loan. Ini bukan apa pinjaman. Ini bukan subsidi. Tidak. Sebab bila once you menyimpan dekat Prudential BSN Takaful, okay, you memang ada allocation. Allocation apa? Apa yang Pak dapat? Okay, yang pertama,
Okey, bila you menyimpan di Prudential Base and Takaful Berhad, nombor satu, you akan dapat pampasan kematian atau TPD. Katakanlah 100,000. Okay, yang kedua, you akan dapat pampasan 43 penyakit kritikal. CI adalah critical illness. Okay, katakanlah 100,000. Okay, yang ketiga, you akan dapat medical card. Yang mana medical card ni fungsi dia untuk hospitalization. You boleh gunakan di hospital tanpa memikirkan tentang kos. Okay, macam saya cakap awal tadi. Okay, kat sini mungkin you ada limit 1 juta setahun. Yang keempat, ini yang paling best. Yang ni you kena fokus Cik Afan. Sebab apa? Dekat sini you ada benefit contributor. Benefit contributor ni apa? Sekiranya you diuji dengan 43 penyakit kritikal ataupun you TPD. TPD maksudnya total permanent disability, hilang upaya kekal. If let's say you diagnose salah satu ni, mana-mana yang datang dulu, okay, polisi you ataupun simpanan you ni 500 bulan ni akan waive. Okay, waive maksudnya free of charge. Dah tak payah simpan. Okay, siapa yang tolong simpan untuk you? Prudential Base and Takaful akan tolong simpan untuk you. Tapi benefit 1, 2, 3, 4 ni tadi terus berjalan macam biasa sampai polisi you tamat. So, Cik Afan, kalau dia beri pilihan nak simpan di sini, okay, ataupun nak simpan di Prudential Base and Takaful, Cik Afan pilih yang mana? Okey, pilih Prudential lah kan. Sebab apa? Bukan sekadar you dapat duit, tapi you dapat ni tadi, benefit yang kita tunjuk kat sini lah kan, yang saya tunjuk tadi. So, apa yang kita perlukan adalah IC depan belakang, itu caruman bulan pertama. Itu je.